Motor yang dapat gelaran Best of the Best dekat Auto Show dan Skuter King Yamaha. Want it guys? Makan lapar. Oi, macam lapar lu. Hungry. Okay, kita dah berada di Wahid lagi sekali. So kita nak pergi makan dekat mana? Cik Wan Kamil. Kita nak pergi makan dekat kedai 5 bintang. Bani. 5 bintang, poket motor. Okey, dan Wan, jalan. Tu abah ni. Avantas tu turun. Apa nak? Bang. Apa? Wah, cantik. Tak, location tak ada Ada dalam grup. Dah hantar dah dalam grup. Mana ada? Wan hantar dalam grup mana? Grup mana dia tahu? Hantar dalam grup ni ya, grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang ni Mangsun, Dita Mangsun. Tak nak. Hantar dia forward kat situ ke? Forward kat situ. Kamu ada cuba off dengan Ahmad. Jom. Benar. Ui, lain macam ah. Ui, patutlah bos kena tinggal. Bos tak ada. Patut Nazar kena tinggal. Tak apa lah, tinggal biar. Bang, isteri dengan saya dia pakai mood sport. Dia tengok saya punya pakai mood touring je. Biji mood touring ah? Dengan saya tadi dia pakai mood sport. Oh ya ke? Ni depan ni. Kanan. Lompat tu. Saya tak lubang keluar. Mantap shopping mall besar. Nazar tadi cakap sakit pinggang kan? No, sana ada banyak Nazar. Tak mau lah. Mau edit video. Mau edit video saja. Kiri pula tak nak masuk. Buat ini dia lah tau. Buat tak ada mana. Tak ada. Kalau ada baju China lah. Oh. Dia tak ada cafe dia lah. Rasanya tak ada. Tak ada je lah. Tak cium. Banyak bawah ni. Bapak. Dah macam Phuket dah ni. Mini Phuket. Wah ini memang tempat lah. Kalau tempat sini. Jangan malam ni.
okey ke tu? Dia tak boleh ni. Dia cakap kita tak dengar. Dia boleh dengar kita apa cakap, tapi dia cakap kita tak dengar. Macam apa? Kena buka gaduh. Oh. Kita pergi lepas air gaduh kan. Kalau jadi gaduh tu ada Kita hadir. Tak tahulah, mungkin dia tercabut mic, wire mic ke apa ke, tak tahu. Itu pun boleh jadi ke lah. Tak ada sembang lagi dah. Ada orang tak nampak. Aduh, motor tak bawa pula. Oh ni, cantik. Bahin. Ni. Oh, lawa. Ni. Ni. Oh, lawa. Mana tu? Kita bertani tu. Boleh Apa tu? Tak okey ke? Oh, ni? Tu tadi boleh pakai ya? Okey. Dah boleh. Kita bertani okey tu. Alamak. Ini. Ya, masuk. Oh, rezeki dia. Ni. Oh, bantal di sana pula. Tak boleh. Macam ni je. Ni. Ni kuitian depan ni. Oh, kawasan dia ni. Alah. Mana? Mana tu? Wah, dia pusing. Pusing sekejap. Sudah. Tak no. Kita ni keluar. Depan dah blok. Kita makan apa tu? Dia panggil apa kek ke? Kuning. Makan kek dulu, lapar. Sementara menunggu nasi. Kepang ayam. Makan dulu. It's just the way we jam. Oh, sedap. Oh, ada benda pula main kat Oh, tu naik market tu. semua. Ya Allah. Ni, naik market. Kita kena parking belakang. Nak masuk mana naik market ke? Tak masuk ke? Kita pusing-pusing kat awal lah. Belakang. Tak payah lah masuk. Kita pusing-pusing je buat. Dalam biki kan dia tunjuk. Baik-baik lah, hati-hati ya. Kita pusing-pusing je buat. Pusing bandar. Dia balai. Tu ada kat kiri. Dah 40 pound dah. Dah pelan. Pelan. Jom, pelan. Kita pergi mana ni? Pusing bandar. Pusing je. Jalan je. Pandai kat mana? Ya. Ya, dah je. Pusing balik ni. Kita macam bandar lama ni. Kanan. Careful. Kalau kita pergi kan? Ke kanan. Ya, belum. Stop. Stop. Abang kenapa? Jalan. Apa? Ikut Mio. Mio mana? Mio ke depan. Mana kiri je? Oh, ni.
Sebab halang jalan tadi. Nanti kena singgah 7E ya. Ya apa ni semua beli harga plus kan? Suruh beli 100 plus. Bang, kereta belakang bang. Bang, bagi lalu. Kena U-turn dah salah tadi. Kita nak try sebelum kita nak pergi apa nama hotel tu? Kena check dekat aku ministry lah. Tak ingat nama dia. Apa nama hotel? Kena check dekat dalam handphone. Dia jalan laju, dia tak tengok belakang. Jauh mak pinggir belakang. R1 dah baik. Ya, R1 ke? R1. Right guys, so hari ini adalah hari kedua yang last kali malam. So inilah barang-barang saya beli. Total 335 baht. Keseluruhan semua barang kat sini. So itu je untuk hari kedua Bright Musafir, dan kita akan jumpa esok pagi.